Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat ujian leaking pada evaporator coil kereta Nissan Serena C24. Peralatan yang saya gunakan adalah manifold gauge, high dengan low pressure, flashing kit, air pressure, pressure leak test adapter ni ya. Dia ada jual casing ataupun secara set macam ni ya. Boleh dapat kat Shopee ya. Okey, cara penyambungan dia, kita kena pakai expansion valve. Expansion valve ni kita kena pakai sekali ya. Kena sambung sekali supaya boleh dapat sambung dengan kit adapter ni. Lepas tu hose manifold gauge ni untuk low pressure dengan high pressure, dia akan pergi ke sini ya. Low pressure, high pressure, kabel dia, hose dia ni sambung ke sini. Lepas tu yang tengah ni, charging port ni, kita sambung hose dia ni sambung ke manifold gauge. Sambung ke manifold gauge. Lepas tu yang bahagian sini masuk ke air compressor. Okay, lepas tu pastikan tombol ni dalam keadaan open lah. Open supaya angin tu dapat lalu lah, pergi ke evaporator coil. Okay, sekarang dia punya pressure angin dah masuk. Dia punya pressure dia 90 psi. Dekat high pressure 90, dekat low pressure pun bacaan meter dia 90. Okey. Sekarang kita rendam evaporator coil ni. Kita tengok kat mana ada bocor. Kalau tak ada bocor tu alhamdulillah lah. Mungkin dekat bahagian o-ring lah. Okay, kita boleh tengok sini. Okay, tak ada sebarang gelembung udara yang keluar. Buih-buih kecil pun tak nampak. Okay, kita terbalikkan dia. Okay, sama juga. Tak ada. Jadi menunjukkan evaporator coil ni dalam keadaan baik ya. Selepas kita dah pastikan tiada kebocoran, apabila kita rendam ya evaporator coil ni ke dalam air dan tak ada sebarang buih, sekarang kita cuci pula guna solvent chemical. Cara dia, hose yang bahagian high pressure tadi saya buka supaya nanti kita injekkan
chemical tu akan keluar kat situ lah. Penyambungan dia macam tadi, cuma saya cabut hose ni saja. Okey, lepas tu dia punya chemical ni kita kena letak sikit-sikit lah, jangan terus banyak. Okey, kita masukkan dulu dalam botol flushing kit. Okey, bila kita tengok sini dia punya design flushing kit ni, yang bahagian air pressure sini, angin akan keluar sini lah. Dia akan masuk dalam tabung, dia akan tolak cecair tu masuk melalui pipe besi, tube besi yang kecil ni lah. Dan akan masuk ke evaporator coil lah. Okey, masukkan cecair dulu. Okey, chemical dah masuk. Okey, lepas tu kita kena tutup dulu lah. Tutup dulu. Lepas tu yang ni pun close dulu. Close. Dah close. Kita buka balik bahagian ni. Valve ni kita buka balik. Dengar angin kan. Dia masuk ke dalam ni. Angin dalam tu dah penuh lah. Cuma dia tak boleh lalu sini sebab kita close. Okey, sekarang ni kita buka slow-slow lah bahagian ni. Bagi chemical tu masuk dalam evaporator coil ni. Pastikan cecair yang masuk tu melalui ke port high pressure. High pressure ni sebelah kiri. Lubang dia kecil. Okey, masuk sini, cecair chemical akan masuk, dia akan keluar sini lah. Ni low pressure. Low pressure dia punya lubang dia besar. Seeloknya kita letak tidur, tak mendatar lah evaporator coil ni. Chemical dah penuh dalam ni. Goncang-goncang sikit. Okey, buka balik hood valve ni. Buka. Buka, tutup. Dia kena buat macam tu, buka tutup. Baru dia tendang kuat. Chemical dah habis. Okay, sekarang ni chemical dah cuci semua raung-raung udara dalam evaporator coil ni. Sekali dengan expansion valve pun dia automatik dia cuci sekali lah. Okay, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.